Assalamualaikum, selamat datang ke channel Bola Ali. Alright gang, untuk video pada kali ni aku nak buat video reaction. So ramai yang request untuk react game Kuching City bertemu dengan DPMM FC. So game ni boleh aku katakan menarik walaupun aku tak tengok game ni itu hari, disebabkan pusingan yang pertama tempoh hari DPMM buat kejutan di mana diorang menang dengan jaringan 3-2, dan untuk pusingan yang kedua penentuan pasukan mana yang pergi ke suku akhir, Kuching City bangkit gila-gila mat. Menang dengan jaringan 7-1, gila lah. Game Piala FA kali ni dekat round 16 memang banyak jaringan-jaringan yang besar. Itu hari Selangor menang 9-0, kali ni Kuching City pula 7-1. Lain macam lah semua So gang, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita layan sama-sama. Let's go. Alright gang, ini dia pertemuan di antara pasukan Kuching City bertemu dengan Brunei DPMM Kali ini Kuching City bermain di halaman diorang sendiri di Stadium Negeri Sarawak untuk game penentuan pertemuan di antara Kuching City berdepan DPMM. Itu hari aku pun terkejut sebab Brunei DPMM tewas dengan Kuching City itu hari 3-2. Dan malam ini adalah malam penentu sama ada Kuching City mampu untuk bangkit bagi memadam defisit tersebut ataupun DPMM akan mengkalkan kelebihan. Ramai juga yang turun ni, penyokong Kuching City ramai. Ramai geng, ramai. Ada fan-fan Kuching City tak dekat sini? Berapa jumlah kehadiran penyokong untuk match Kuching City bertemu dengan DPMM ni geng? Ramai tu. Itu hari kalau tak silap yang full house itu hari ada dalam berapa? 12,000, 13,000 Ron Dengar. Kali ini mudah. Salah faham yang berlaku. Bersiu nampaknya dekat Stadium Negeri Sarawak geng. Macam mana gol dia tadi Perlu menunggu lama. Sekejap, kita tengok ulang balik. Aku ingatkan bola tu tak masuk tadi. Memadam kelebihan yang ada pada DPMM. Rodengah sempat melakukan sentuhan sikit ujung-ujung tadi keeper dah keluar pula. Apabila salah faham di antara Yura Indra Putra dan juga Kristi Janamovski. 1-0 geng, 1-0 Rodengah Wanja untuk meletakkan bola di dalam pintu gol DPMM. Rodengah Wanja sentiasa menjaringkan gol geng. Satu pembelian yang berbaloi tu Rodengah Wanja Kawasan penalti. Moses Dari kawalan antara dilakukan oleh ATD untuk Ramadan Saifullah. Moses Atide Ramadan. Dapat Daniel Asri. bukan masuk. Daniel Asri geng. Skor lagi kawan ni Kini memiliki kelebihan mereka. Nampak dia lebih menyelah ni kat Kuching City ni. Dapat tempat dia sebab kalau tak silap aku tempat tu Joe Pedro Joe Pedro Joe Pedro injek lagi aku rasa. Yang terus dihukum. Tunggu dapat tempat dia Jadi hantaran daripada Ramadan Saifullah geng, cantik. Dengan baik. Dan Ramadan melihat kedudukan Daniel Asri yang tidak dikawal di hantaran bola belakang defend lawan ni memang cukup-cukup bahaya geng. So bermakna dekat sini Kuching City dah comeback lah geng. Aggregate 4-3. Antara ke kawasan penalti. Masuk lagi. Ketiga. Rodengah Wanja geng. Ya Allah, macam mana gol dia ni? Macam mana gol dia? Tahu gol dia? Rodengah Wanja. Rodengah Wanja mengamuk geng. More and more and more. Perlu diberikan perhatian untuk musim ini. Okay. Daniel Asri. Daniel Asri pula assist geng.
Gitu dia gol kan. Pakai apa tu? Pakai perut ke apa? Apakah mungkin jaringan sendiri? Oh, macam mana tu? Tak perasan. Angle kamera. Okey, kita tengok angle daripada sini pula Seperti bola itu datang. Kena perut dia ke macam mana? Ke on goal? Nura Indra Putra. Kena Ronald Awanja aku rasa tadi. Pemain di PMM. Baik. Okey, separuh masa kedua geng. Jap. Di PMM ada kena kad merah Sebab apa geng? Aku tak tengok game ni tu lagi. Bermakna di PMM main dengan 10 orang je lah ni kan. Dan Asri antara litang masuk. Ronald Awanja. Hat-trick ke geng? Hanya satu tampanan saja cukup. Ronald ngah hat-trick ke geng? Jika di penghujung separuh Gila, masa Wan. yang pertama nampak seakan-akan Non-stop seruan scoring geng. dari Non-stop Awanja, score, geng. tidak. Namun kali ini Dia punya gol simple-simple je tu. antara Serius aku cakap. Daniel Asri. Daniel Asri assist lagi Mantap lah. Gitu je gol dia buat. Ke kaki kirinya. Dan bergolek masuk Perform teruk Daniel Asri untuk melepasi 2 assist 1 gol. Mantap tu. Gitu je Mat. Dah berapa kali gol Ronald Awanja tu keeper dia bawa watching Tommy dah menjadi lorongannya. 4-0. Asri menutup laluan tersebut. Oh cantik. Dan Ah. kali ini ada peluang untuk Ramadan Sananta. Dan berjaya disempurnakan di situ oleh Mamat ni padu ni Ramadan Sananta ni geng. Cuma salah kelab ni. cubaan tepat yang pertama mereka. Jap. Brunei di PMM ni depan dia strike force dia aku rasa dah baik dah. Cuma pertahanan dia geng. Aku rasa dia kena top up kena top up pemain yang betul-betul solid dekat bahagian pertahanan. Menghasilkan jaringan. Kalau tak silap aku dia orang hantar lokal-lokal dia je main dekat defend tu. Depan dia dah aku rasa okey dah. Kira okey lah kan. Cantik gol dia Transfer window kedua di PMM kena buat sesuatu dekat bahagian pertahanan. Serius aku cakap. Pasukan tuan Dah berapa game asyik kena taruh ni weh. Dengan Terengganu itu lagi 5 biji kan. Saifullah. Kesilapan yang La dilakukan ilaha illallah. oleh Gol Christian ketak ni. Ramoski. Gol kucing City gitu-gitu geng. Banyak salah faham dekat bahagian pertahanan di PMM ni. Serius aku cakap. Kita tengok macam mana gol ni berlaku. Ramadan 3 jaringan buat mereka. Nampak? Kali ni keeper lah geng. Asal lagi. Daniel Asri 2 biji siap. Gila 2 assist 2 gol. Batak tu. Ini mungkin menjadi jaringan paling mudah untuk Gila siap aku Asri. cakap. Gol-gol Kuching City senang-senang je masuk geng. Kalau korang tengok gol-gol yang terhasil ni geng, buat masa ni dah berapa biji ni? Gol yang kedua pribadi. Buat Daniel Asri Ramadan hantar lagi geng. Ramadan bukan. Gabriel Nesroy. Tu dia Gabriel Nesroy. Keeper dah out of position dah. Yang melakukan hantaran ke tengah. Bola datang kat belah tengah pula. Daniel Asri menanti tanpa dikawal. Hantar. Itu gol 6-1 seluas-luasnya. 3 minit masa tambahan geng. Siapa pula yang skor ni? Lepas Joao Pedro mudah. Keeper macam tak baik. Tak ni je, tak cukup makan ni keeper. Keeper import lah tu. Banyak mistake ni keeper kali ni. Siapa ni? Joao Pedro elok dah dia Joao Pedro. Aku ingat injet lagi. Akan kegemilangan Masuk as a sub ke apa? pada malam ini. Joao Pedro Jadikan kemenangan terbesar mereka. Nampak keeper Terus menuju kepada Joao Pedro. Joao Pedro okey Joao Pedro geng. Mungkin ada Dah tak injet lah dia. adakah bola itu Nampak? terletak? Ya Allah keeper. Ataupun tidak, tetapi kita nikmati terlebih dahulu. Tindakan Macam kena berpijak pancake. dari Joao Pedro.
Tiupan whistle itu Atau. membawa Kuching City ke suku akhir. Alright, tamat perlawanan. Gila-gila lah man, Kuching City Diorang bangkit balik, comeback balik dari kekalahan yang pertama. Dan diorang menang dengan jaringan 7-1 dan melayakkan diri ke suku akhir dengan aggregate 9-4. So aku baru perasan geng, yang Ronald Ngawanja bukan hat-trick tadi. Gol yang kedua dia tu kot tadi, on goal. So dia jaringkan 2 gol je untuk perlawanan pada kali ni. Still power lah kan, still padu juga. Untuk pasukan di PMM, keeper dia pun masalah dia tu. Banyak mistake di bahagian pertahanan. Dan penjaga gawang gol ini memang tak perform langsung lah kan. Bola kalau kau tengok gol tadi macam tu masuk kan. So untuk video pada kali ini aku rasa cukup sampai di sini saja. Bertemu lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.